berfungsi dengan baik. Tidak habis beruk. Salah. Tengok aku tahu apa kat atas tu. Assalamualaikum. Alhamdulillah dapat turun lagi ni hari. Ni hari aku turun Sungai Sepang. Turun bertiga, Ucup, Nafizi dengan aku. Abang Kamar dengan Tam tak tahu lah turun tak turun tu. So misi memburu siakap lah kalau masuk sungai ni. Sebab air pasang besar, so main siakap lah. Alright, ada hasil aku up. Tak ada hasil minta maaf. Bulan. Bulan. Resin. Bulan kau bulan lah. Oh lucut. Aku. Sayang. Laju dah ambil. Ingatkan siakap kan. Tanda. Ambil. Apa main ni? Tak kena juga. Kenapa buli aku ni? Ui, putus terus. Asyat. Putus. Oh, sumpit. Dosa botong ha. 1,5 kilo. Terkejut aku. Dia rupa patutlah ambil macam siakap. Sobos. First time aku tengok sumpit besar bapak. Melaju bawa
Dia buat lari. Alamak, aku tak record ke? Aku dapat kerapu ni. Ui. Mana pergi ya? Kerapu tak tahulah aku dapat rakam ke tidak tadi. Aku duk seret dasar. Beranyok je. Ada benda ambil. Karapo. Kering. Nak balik awal ni pasal air pun belum basah. Seksa dia buatnya. Air surut lagi. Apa nak buat kan? Serit je lah. Macam ni 2 ekor tak bagi kawan Abang Kamal. Ni pun belum ambil. Ya Allah. Ni. Banyak Ni. Tak banyak 4 ekor je. Oh, banyak 2 tu. ekor bagi kawan rumah. Alhamdulillah kan. Aku dah naik. Kayak pun dah naik. Easy pun dah naik. Abang Kamal dengan Tam ada lagi kat dalam sungai tu. Kau tengok aku lain yang aku buru, lain yang aku dapat. Asyik aku buru siakap. Kau tengok aku dapat buah sumpit usol dia. Besar gila sumpit. 1/2 kilo dah. Bulan, kapu. Dia dah hak. Alright. Tu je lah hasil aku. Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Berfungsi dengan baik. Tidak habis beruk. Salah. Tengok aku tahu apa kat atas tu. Tahu ular weh. Barulah kereta bersih.